Eh. Hari sukan. Ni hari sukan di sekolah Airborne. Airborne okey apa? Airborne kena menang. Main Leo pula. Airborne. Boleh menang dah bang. Airborne boleh menang dah. Boleh menang dah bang. Airborne rasa boleh menang tak? Apa ni? Ha? Boleh menang ke? Ya. Ya ke? Siapa ni? Lukisan yang pertama ialah daripada Rumah Merah. Pada tahun ini Rumah Merah tampil dengan tema CIMB 10 yang melambangkan kecemerlangan, kemajuan dan keyakinan dalam dunia kewangan. Maskot yang diperagakan ialah seekor sotong, simbol kebijaksanaan, kreativiti dan kecekapan. Marilah kita memberikan tepuk gemuruh kepada kontingen Rumah Merah. Seterusnya, kontingen Rumah Biru. Rumah Biru inovasi dan kemajuan. Maskot mereka ialah harimau yang melambangkan keberanian, kekuatan dan semangat juara yang tinggi. Marilah kita memberikan tepukan yang paling gemuruh kepada kontingen Rumah Kuning. Bye. Sini kak, sini, tak apa sini. Dah tutup tak? Itu. Bang, masa sini sikit. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كما من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب. Kak, cakap sikit. Review sikit sekolah lama. Okey, cakap sikit. Kak ni ada kat mana? Ada dekat. Mana sini? Tak pakai. Okey. Ni sekolah Beki lama. Betul. Ini suka. Ni sekolah baba. Betul. Kat kuliah. Seterusnya diikuti dengan kontingen Rumah Biru. Ya. Review sikit tu. Review lah. Ha? Wah, hak seorang. Seterusnya Rumah Biru. Mama apa nak datang tunggu abang ke? Sertanya sudah melompat-lompat. Mungkin mereka tidak sabar untuk memenangi kejohanan kita pada hari ini. Buat laju lah, buat nombor satu. Ha? Bawa orang pertama ke? Bawa orang pertama ke? Ya. Ya.
Kita lihat rumah hijau pun sudah membuat persiapan kepada peserta-peserta mereka. Asyik botak. Dah menang. Okey, insyaAllah kita akan mulakan. Jadi diminta kepada setiap peserta untuk bersedia, okey? Boleh? Okey, kalau adik-adik dah bersedia. Okey. Ready eh? Dengan kiraan 1, 2, 3. Okey, kat sini nampak rumah merah dah bertukar orang dah. Okey, kita tengok rumah. Akak belakang sikit. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Rumah minggu main elok ni. Jangan pegang bola tu. Jangan pegang bola. Nanti disqualify tu. Rumah minggu boleh tengok adik-adik. Jangan pegang bola tu. Tengok rumah kuning. Tengok rumah kuning. Baiklah. Rumah merah ni tinggal macam mana? Bawa macam tu. Jangan pegang bola. Tengok rumah kuning. Tengok rumah kuning. Rumah kuning dan rumah hijau. Mari kita lihat siapakah tempat pertama. Rumah kuning peserta yang terakhir. Rumah hijau nombor 1 eh. Rumah hijau nombor 1 tanya diucapkan. Mari kita lihat kepada rumah hijau. Dan rumah kuning tempat yang kedua. Hei, mau makan apa? Ya? Makan apa? Cakap sikit, makan apa? Hmm? Sedap ke bang? Bang, pis sikit. Gua pakai topi siapa ni bang? Eh? Bang, masih YouTube. Nanti masih buka YouTube. Masuk. Siapa yang dah makan apa bang? Ni Muhammad Nanti tengok video awak dekat YouTube ah. Dah habis. Ambil video, baca ambil video. Dah. Kejap je, jangan lama. Cepatlah. Bagilah dulu nanti. Cuma jangan bawa kursi ya. Jangan bawa kursi bawa untuk ke atas. Tetapi keselamatan tu pastikanlah. Keselamatan pastikan. Terutama sekali bagi anak-anak yang nak naik tangga. Nak naik tangga tu jaga tinggi dan kecil. Jadi berhati-hati. Pastikan masing-masing insyaAllah kita ambil langkah-langkah keselamatan. Kita harapkan insyaAllah moga program kita iaitu Segala macam beki nak kamera tu ke depan, daripada awal hingga ke kena stop dulu lah. Cakap dulu. Ini rumah.
Dan Ini kalau rumah kita tengok sukan dalam kuning. tentatif kita, dalam sukan tentatif kuning. kita selepas ni banyak lagi acara-acara yang akan dilangsungkan. Termasuk minggu. juga lah orang kata acara merah. yang melibatkan ibu bapa dan juga penjaga nak start Kalau nanti stop gitu je nak kalau nak nampak gambar belakang pusing kan benda ni. diharapkan Pusing lagi tu, dapat gitu, persediaan. Kalau sesi pagi ni tadi para ibu bapa nampaknya lebih bersemangat kan daripada anak-anak. Yang letih nampaknya mak ayah daripada anak-anak kan. Anak-anak tak seberapa. Hijau. Bola tu relax. Kuning ke akhir. Rumah sukan adik saya. Mana kuning? Ibu bapa kan untuk melihat anak-anak. Itu tempat makanan-makanan. Dalam apa juga lah acara yang disediakan. Dan bagi acara ibu bapa nanti kita tengok pula daripada anak-anak pula menyokong ibu bapa kan. Jadi kita yang mampu menyertai ataupun mendaftarkan nama untuk acara ibu bapa kita dapat bersedia insyaAllah. Namun yang penting sebagai ingatan kita bersama, menang dan kalah itu adalah adat pertandingan. Yang penting adalah Abah. Abah. Akan dapat pau dah. Dapat pau Doi dah. tak dapat. Ya, dia dah rumah kuning lagi. Okey. Sekarang ni kita ada kuliah. Beret. Bola. Jadi kita dua masuk sukan. Kan ikat kaki gunakan. Bagi normal. 2 tahun lepas kita dapat nombor 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 3. 3 2 dapat dia. Itu peserta baju kuning. Baju kuning. Tarik bola tu cukup syarat. Kena begitu. Betul. Kita buat betul-betul. Pastikan balik ni dapat handphone. Macam itu kita buat. Dapat handphone. Batu 3. Okey, bagi kata-kata. Ambillah video. Bagi kata-kata. Nana aman. Okey, jumpa lagi. Okey. Jom. Oh, tu ada dua. Mana? Duduk sikit dua. Macam-macam perkataan keluar ni. Apa buat? Macam-macam perkataan keluar ni. Berat yang benda ni. Pegang. Tapi nak Ada pegang. juga yang terkejutnya kan. Tak apalah kan. Okey. Bukan dia terkejut, saya pun terkejut juga kan. Dia pun nak bola buat begitu kan. Kamu tak percaya Dia dah sekali. terkejut. Kata Tak orang kan. lagi. Kancah kamu. Ni dekat-dekat. Jom. Ni rumah merah. Bagi perhatian kepada semua Warna merah. dapat bersedia kembali. InsyaAllah kita akan mulakan acara kita. Rumah biru. Dia jadi piknik ramai-ramai negara. Hampir kesudah. Tak berapa cerita kan. Okey. Hijau. Bagi ibu bapa dapat pastikan Ini anak-anak rumah boleh saya. kembali ke Kuning. bukan masing-masing. Kuasa Ada Baba rumah Boy, kuning. rumah hijau, rumah biru dan juga rumah merah. Ni budak yang suka Kepada semua, berjerit. boleh Woi, woi. dan juga kepada Alamak, habis bateri. Alamak, tak ada kok. Dah. Padam. Dia tak pada dia ada tapi saya sini tidak orang dia. Tapi ya. Kakak Jom. Ambil nak gambar. bukan kepada Ngantuk. kita nak Jauh sini je kita apa kita jauh. jabatan ketua dan sebagainya. Kita doakan Dia dah nak selesai. kita yang diadakan pada hari ini bersepenuhkan kejohanan Sukaneka dari Kapitan Quran yang diadakan hari ini 21 Jun 2026 juga bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah dipermudahkan daripada awal hingga ke akhirnya. Baiklah, kita serah kembali majlis kita kepada Ya. MC yang bertugas di sini. Warna merah. Lepas tu ada motor. Motor. Tengok padam tak? Lepas tu ada motor guys. Motor tu. Ini. Nombor tak lagi. Berkata bertemu lagi kita dalam acara yang seterusnya yang akan dipersembahkan oleh peserta-peserta yang akan buat sukan acara selepas ini. Yang mana? Saya harap ibu bapa yang ada kat sini terus bersama untuk menyokong anak-anak
Belakang pula. Ya. Simpan nanti kan nak sukan ni. Takut memori. Cari orang lain permainan. Permainan. Tak cukup permainan. Jadi kita teruskan yang ini sahaja. Kita teruskan supaya tidak menangguh proses ya. Baik, semua peserta dah bersedia? Dah bersedia? Bersedia lama dah. Okey. Okey, kalau gitu dalam kiraan 3, 2, 1, mula. Laju. Berapa lagi. Teruskan. Tu. Ini kali ni sengit betul ya? Okey, terbaiknya semua sekali. Okey, tunggu kita akan lihat Kita akan tengok keputusan daripada VR kita. Yang kedua, pasangan yang berbaju biru ini tanda diucapkan. Jatuh kepada Lepas tu cabut semua terima kasih diucapkan. InsyaAllah kita akan cuba. Tak pakai spender, Bapa. Jadi kita Tak beza pun daripada pusingan yang tadi. Kita akan pilih daripada 6 ini 3 yang terbaik, nombor 1, 2 dan nombor 3. Jadi sekiranya kalau dah semua bersedia, bolehlah kita mula. Okey, sabar dulu. Baik, dalam kiraan 3, 2, 1, mula. Lari. Cepat. Cepat. Okey, baik, kita menanti. 1, mula. Allah. Apa? Tak apa. Okey, tak apa, teruskan. Rizky jangan bergerak. Dah balik dua belakang selangkah, kita tengok sejauh mana boleh pergi. Teruskan lagi. Teruskan. Saya nak main. Kita tengok siapakah yang semakin jauh, semakin sayang. Memerlukan penelitian yang Hati-hati baik. Rizky. Ketelitian. Selagi tak pecah, selagi tu balik. Dan kita akan pilih 3 yang terbaik daripada round ini dan akan dipertandingkan dengan 3 lagi yang terbaik pada round yang tadi. Kepada Rumah Kuning atas kemenangan yang diperolehi. Baik, seterusnya saya umumkan Johan dan aktiviti dia yang tak padu tak padu melayu ni. Memang padu. Sotong bukan sebarang sotong. Okey. Ambil. Tahniah diucapkan kepada Rumah Merah atas kemenangan tempat yang ketiga yang diperolehi. Seterusnya bagi Johan acara isi air dalam botol jatuh Harimau yang melambangkan kekuatan. Harimau Malaya. Harimau dia tak laju, dia bagi chain dulu pada orang lain. Chain dulu. Dia bagi chain dulu. Diminta atlet. Siapa yang menyertai tadi? Kepada Rumah Kuning yang menyertai tadi, mohon tampil ke hadapan. Kali ini tak wakil. Kali ini yang sertai sahaja. 4 orang yang sertai tadi tampil ke hadapan. Seorang lagi. Okey, dah cukup dah. Okey, tanda diucapkan kepada Rumah Kuning. Bukan. Okey, mana? Tanya diucapkan kepada Rumah Kuning. Akan. Ambil bendera. Tak sia-sia dia bawa motor RZ ni. Tak sia-sia bawa motor RZ sampai sini. Memperoleh
Makan. 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 Ron. Pergi sikit. Rumah kuning. Oh, banyak duit. 21 Mohon ribu. tunggu sebentar. Oh, bakar tu bakar. Tu bakar. Lambat. Jika tadi anak-anak yang bersemangat mendapat hadiah, ini tibalah masa ibu ayah, Iaitu lari dalam kain plekat. Tempat ketiga jatuh kepada pasangan yang bernama Ihsan dan Rizky. Ya, ni sebab. Tahniah diucapkan kepada pasangan ini. Buat ni Arima tu. Ni. Dia ambil cepat. Ada. Inilah pasangan yang menjuarai, pasangan yang mendapat tempat ketiga dalam acara lari dalam kain plekat. Yang mewakili anak-anaknya untuk mengambil hadiah. Dah. Okey. Tahniah diucapkan. Seterusnya saya menyebut tempat yang pertama, Johan bagi lari dalam kain plekat terlebih dahulu. Untuk acara juara bagi lari dalam kain plekat jatuh kepada pasangan Syafiq dan Mastura. Tahniah diucapkan. Pasangan Syafiq dan Mastura. Inilah pasangan yang begitu semangat ketika menjalankan acara-acara. Jom. Dah tak ada. Iaitu digelar sebagai Dah tu adik ada. Jom. Jom.